Astagfirullah. Kamu taruh ada ya? Bawang Ada. Berapa? 这边有这边哦。 Hai, Assalamualaikum guys. Jumpa lagi bersama saya di channel Next Area. Alright, selamat petang Jumaat. Hari ni kita berada dekat salah satu pasar malam yang ada dekat tersorok sikit ni, Bakar Batu. Nah, sekarang ni saya berada dekat Jalan Madrasah. Seperti yang korang nampak, saya akan ajak korang untuk explore salah satu pasar malam yang tersorok di dekat kampung Bakar Batu ni. Right, apa-apa cerita? Jom kita bercerita sambil jalan. Jadi pasar malam ni dia buka setiap hari Jumaat petang, iaitu di Kampung Bakar Batu. Jadi kalau korang lalu setakat jalan ke Perumahan Satu Kuasa Tudang sana, memang tak akan nampak. Korang kena masuk agak sedikit ke dalam bah. Right, tak apa, nanti saya akan cuba share dia punya location dekat saya punya description video ni. Dia baca okey lagi, dia cabut sini. Abang boleh tak? Ini jatuh. Dia suasana dia tak berapa ramai, tak ramai yang biasa korang nampak lah. Pasal dekat sini pun kampung, jadi korang pun boleh tengok lah macam saya cakap. Tapi so far memang masih boleh, kita boleh tahan diri lah. Ayam gunting. Astagfirullah. Sedikit accident ni. Dia tarik lampu, dia punya lampu terikat pada karet getah. So bila kita tarik dia akan terpental lah. Mungkin maksud dia jadi nak terangkan dia punya apa, ayam tu. Di mana panas? Coba sini dah. Sini mari. Sini mari sini dik. Panas dik. Wah.
takoyaki. Ini dia sekalian. Mana kuihnya habis? Jadi Aku taruh nanti ya. Bawang cepat. Tunggu deh. Baik, kita jalan lagi. Wafer，这边有特别哦哈。 Baik, ni dah sampai tempat corner dia. Nak
dekat sini yang dulu pernah penuh sampai ke corner. Cuma untuk hari ni saya tengok ada setakat 3 vendor yang tak berniaga. Rasanya pun dalam 3 vendor ni mungkin akan penuh balik. Alright, selepas ni kita akan cuba pusing ke bahagian kiri sana untuk video-video saya yang selepas ataupun video saya yang dah pernah saya buat. So far yang belah kiri sana dia punya perniagaan fokus pada bundle. Tapi tak tahu untuk hari ni kita cuba try sampai ke penghujung sana. Baik, jom kita cuba jalan lagi. Kebab. Yes, rasanya pun masih sama seperti yang pernah kita videokan pada video-video saya yang sebelumnya. Perniagaan sebelah sini lebih fokus pada benda yang belum masak ataupun bahan-bahan asas kita masak, seperti bawang, ikan bilis, kentang, dan juga cili. Jadi untuk setakat ni, untuk ujung sana masih juga fokus pada bahagian bundle. Ni ada roti. Char kway teow. Bang satu biji lah. Jom. Ikut Dewi apa nanti kau. Baik guys, saya rasa dah tak ada apa benda lagi makanan yang memang boleh kita explore untuk petang hari ni. Rasanya sampai di sini dulu video kita explore pasar malam dekat Bakar Batu. Terima kasih buat korang yang dah ikut saya. Jangan lupa ikut terus channel dengan cara subscribe, like, komen dan share. Untuk member-member korang, bila sekiranya video ni memang perlu, dan jangan lupa tekan butang loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video-video saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.